Okey, kepada semua muallim muda, minggu yang kelima sebagaimana yang kita tahu. So tema kita apa dia? Hiburan mengikut syariat. Yang mana anda semua ketujuh muallim muda akan dipasangkan dengan salah seorang pelawak. Ya Allah. Pemenang minggu yang keempat. Masya-Allah. Alhamdulillah. Muallim muda Syamsul digandingkan dengan Abang Atu dengan tajuk permainan video. Saya Muallim Muda Anas diperingkan dengan Mak Ya. Kami nanti beli belah tu. Media sosial. Allah, topik dia lah. Kali dengan siapa? Dengan Abang Rofi. Bismillah. Alhamdulillah. Saya Muallim Muda Luqman, pairing saya Abang Daniel, tajuk saya Janji Temu Talian. Janji. Paranormal. Ini baru ketemu ni. Saya Muallim Muda Ashraf, pairing bersama dengan Abang Joy ni. Paranormal. Normal tak normal. Woi. Saya Muallim Muda Zaimi, pairing dengan Wan Kelang, konsert. Okey, sebagaimana yang kita tahu, tajuk-tajuk ni adalah berkisar tentang topik-topik semasa, tapi bagaimana kita nak dilawakkan dan bagaimana untuk bawa mesej dakwah. So, bagaimana kita nak sampaikan mesej dengan baik di samping santai-santai itu, insya-Allah. Okey. Jadi hari ini kita masuk dalam kelas kita yang kedua. Kelas kita yang kedua. Kali ini kita nak tengok bacaan daripada yang kebiasaan para asatizah kita bawa atas pentas, macam mana style dia, dan kita betulkan dari sudut alunan dia. Secara overall, masing-masing dah dapat dia punya idea macam mana nak melontarkan bacaan Al-Quran instead of dengan tausiah yang dipersembahkan. Ada dengan bacaan Al-Quran yang comel, yang merdu, alunan yang cantik. Baca ni statik kan? Oh, tak payah bergerak. Ya dah payah sikit. Saya rasa saya punya kelemahan saya dari sudut saya nak menyesuaikan lagu dengan bacaan saya lah. Saya dah boleh buat lagu tu, cumanya mungkin di tengah-tengah tu bertukar sikit lagu dan sebagainya tu lah. Ditegur oleh Ustaz Usaini tu, boleh buat yang lebih baik lagi. Saya dah tengok setiap persembahan-persembahan muallim muda kita yang lepas, dan kita terus buat postmortem apa yang perlu diperbaiki. Dan perkara pertama yang saya nampak yang adalah saya menetapkan satu skema bacaan dalam mereka mempersembahkan dalil-dalil mereka yang mereka ambil daripada Quran. Ini adalah cara yang mungkin boleh diguna pakai dalam setiap ayat tu. Okey? Alright, contohnya Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, saya baru je habis kelas Taranum dengan Al-Fadhil Ustaz Usaini. Macam-macam yang kami belajar. Kami belajar macam mana nak mengalunkan ayat suci Al-Quran, kami belajar makhraj dan kami belajar hukum tajwid. Dan kalau awak nak tahu, dekat kelas ni kami sangat bersemangat. Sebab apa kami bersemangat? Sebab muallim muda ditenagakan oleh Absol Cafe. Bangkitkan semangat pagi anda dengan secawan Absol Cafe. Kopi tenaga premium dengan herba semula jadi untuk tenaga, fokus dan stamina luar biasa. Absol Cafe, cuba dulu baru tahu. Kau kena jadikan benda tu kebiasaan. Kan? Bila kau tak biasa, kau baru nak buat takkan jadi. Korang ada banyak lagi advantage. Korang boleh faham. Pada saya, mereka punya kelebihan daripada orang lain.
terutama dalam makna sesuatu surah yang dipilih. Kenapa kita tak baca surah itu seperti yang diceritakan? Awak bukan sahaja harus menarik perhatian orang yang menonton dalam auditorium, tapi awak harus bercakap kepada penonton yang di rumah yang awak tak nampak melalui kamera. Kebanyakan mereka menganggap ini satu pembelajaran dan kerana kita tak tahu, kita jadi confused. Kita jadi macam, apa ni? Memanglah, kenapa mesti jerit-jerit? Kenapa kalau marah mesti jerit? Kau sedang mesti nangis, kenapa? Tak tahu sebab kalau nak ikutkan saya takut memang saya next ni memang saya nak dapat lah segala apa yang saya nak persembahkan. Dan semualah sahabat-sahabat mu'alim muda saya bagi tahu apa. Masalah kami ni sebab juri komen tentang intonasi. Tinggi, terlalu tinggi sampai juri pun tension, stres dekat bawah. Rendah, akhirnya mendata. Akhirnya senang je istilahnya Ibu Fauziah Nawi guna. Ibu kata apa? Apa masalah dengan intonasi kamu? Intonasi kamu berlaku masalah kerana kamu menyusun skrip dan kamu tidak menjadi diri kamu sendiri berada di tempat tajuk yang kamu nak buat. Maksudnya feeling tu tak ada. Dalam persembahan bukan intonasi yang penting sangat. Bagaimana rasa awak? Asal ya. Ya, kalau rasa awak tak apa-apa, sibuk dengan intonasi, itu yang nampak berlakon fake. Lakon fake, ya. Saya kata, sampaikan dari rasa, sampaikan dengan kefahaman. Tanpa kefahaman, you tak akan dapat menyampaikan kepada orang lain. Untuk kau menidakkan takdir yang Allah sudah untuk kau, kau kena lalui. Kenapa kau kena lalui? Sebagai manusia. Kalau ada syaraf sikit, kalau syaraf tu sesuai, syaraf tu tak. General sangat tak payahlah. Kata Imam Munawwi dalam film Qadir inilah. Tapi dia menceritakan dan tak. Dah contoh sekian-sekian. Okey, hari ini saya cuba untuk sampaikan kepada mereka tentang apa itu pendakwah. Apa itu dakwah? Bagaimana menjadi seorang dai yang boleh letak di satu sudut yang mana dia memberi sinar pada sudut tersebut. Nabi nak mati dalam keadaan yang pun terusan. Jadi kita kena ada cita-cita untuk mati dalam Muhammad. Ada sikit-sikit. Ada kepahalan sikit-sikit. Semakin kita bertambah minggu ke minggu ni, sepatutnya pada hakikatnya kita kena semakin bersemangat untuk kita teruskan perjuangan sebab kita bawa semangat ibu dan ayah untuk melihat kita menjadi seorang yang terbaik dalam masyarakat untuk kita menyebarkan kebaikan. Jadi, saya perlu ada satu peningkatan, satu batu loncatan kepada saya. Daripada minggu ke minggu, kita kena cuba untuk tunjukkan diri kita ni sebenarnya mampu untuk bersaing dengan mu'alim-mu'alim muda yang lain. Jadi jual besar ni, you kena duduk je. Beda. Betul tak ada sensitif juga. Dalam masa sama ada satu part lagi, iaitu semangat sebagai seorang pendakwah. Pendakwah ni dia kadang-kadang ada naik, ada ketika dia turun, ada ketika dia lemah. Dia memerlukan jemaah, memerlukan orang-orang sekeliling untuk bagi semangat.